Shahab Zahedi ialah pemain bola sepak profesional Iran yang beraksi sebagai penyerang tengah untuk kelab Liga Super Malaysia Johor Darul Ta'zim JDT. Beliau dilahirkan pada 18 Ogos tahun 1995 di Malaya, Iran. Penyerang berketinggian 1.87 meter ini terkenal dengan fizikal yang kuat dan kebolehan permainan udara yang cemerlang, prestasi terkini dan impak di Liga Malaysia. Zahedi telah mencetuskan sensasi besar dalam kancah bola sepak tempatan. Sejurus ketibaannya untuk musim 2026-27, hat-trick pertama Liga Super pada 26 Ogos tahun 2026. Dalam penampilan Liga keduanya, beliau menjadi pemain pertama mencetak hat-trick bagi musim 2026-27. Beliau malah meledak 4 gol peribadi dalam kemenangan besar JDT 9-0 menentang Kelantan Red Warriors di Stadium Sultan Ibrahim. Keserasian pantas, beliau memamerkan keserasian memuka bersama Kapten J. Arif Aiman Hanapi yang kerap mengumpan bola untuk jaringan golnya. Watak target man, kehadirannya memperkuat jentera serangan Harimau Selatan bagi menghadapi saingan domestik serta kejohanan AFC Champions League Elite. Ringkasan profil dan kerjaya kelab, posisi penyerang tengah center forward target man, kelab semasa Johor Darul Ta'zim JDT, kelab terdahulu Asha Avespo Fukuoka Jepun, Kasab Paris FC Iran pengalaman Eropah Zorya Luhansk Ukraine, PUS S Akademia Hungary, Iceland.